Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, ada satu permintaan daripada subscriber kami minta. Salam Mr, saya ada terima QR melalui WhatsApp. Macam mana cara nak bayar guna QR code yang diterima tu? Ajar kita Mr. Terima kasih. Jadi untuk video kali ini kami ingin kongsikan cara untuk transfer duit guna QR code yang anda terima melalui WhatsApp. Jadi jika anda ada terima QR code melalui WhatsApp dan tak tahu cara nak bayar menggunakan QR tersebut, semoga pengkongsian ini memberi manfaat kepada anda. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, pertama sekali anda perlu buka aplikasi WhatsApp anda. So dekat sini anda boleh buka mana-mana WhatsApp anda yang anda terima QR tu dan anda perlu download dulu QR code yang anda terima tu. Dan secara automatik gambar QR code tersebut akan disimpan di folder galeri di telefon anda kan. So lepas dah siap download QR tersebut, anda boleh buka mana-mana aplikasi bank yang anda nak gunakan untuk membuat transfer dengan menggunakan QR tersebut. Macam saya nak transfer guna Maybank. So, saya buka aplikasi MAE Maybank di telefon saya. Dan kemudian dekat paparan halaman utama akaun Maybank anda ini, anda klik je pada bahagian scan di bahagian bawah ini je. Lepas tu, secara automatik, kamera scan QR di aplikasi MAE Maybank anda akan dibukakan. So, cara nak scan QR code yang anda terima melalui aplikasi WhatsApp tadi senang je. Tadi kan kita dah download gambar QR code yang kita terima di WhatsApp. So, gambar QR tadi dah disimpan di telefon anda kan. So, anda klik je pada bahagian scan QR from gallery ini. Dan secara automatik akan keluar paparan galeri foto anda ini kan. So, anda perlu cari gambar QR code yang anda sudah download tadi di bahagian galeri phone anda ini. Lepas dah jumpa gambar QR code ni, anda klik je pada gambar QR code tersebut dan secara automatik akan keluar paparan scan and pay ini. So dekat sini anda perlu masukkan jumlah berapa yang anda nak bayar ataupun anda nak transfer dekat sini. Lepas tu anda klik pada right ini dan kemudian akan keluar paparan ini. So yang ini yang paling penting ya, sebab anda perlu pastikan nama yang dipaparkan dekat atas ni adalah nama orang ataupun kedai yang anda nak buat transfer tu. Okey, jika nama yang dipaparkan kat sini dah betul, anda klik je pada bahagian Pay Now ini je. Dan kemudian akan keluar paparan ini dengan status dekat sini bagi tahu payment successful. So anda dah pun berjaya transfer duit menggunakan scan QR code yang anda terima melalui WhatsApp tadi kan. So anda boleh klik je pada bahagian share receipt ini untuk anda kongsikan resit bayaran anda. Lepas tu akan keluar paparan resit ini kan. So anda boleh kongsikan resit ini dengan klik je pada bahagian share dekat atas ni. Lepas tu akan keluar paparan ini. So dekat sini anda boleh je pilih aplikasi WhatsApp ini untuk anda kongsikan resit pembayaran anda melalui WhatsApp. Dan secara automatik aplikasi WhatsApp anda akan dibuka dan anda boleh kongsi resit bayaran anda di WhatsApp ini. Senangkan caranya. Jadi sekian ini saja pengkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.